Jangan keluarkan duit ke BSP kecuali ada 3 sebab ni. Kalau keluarkan juga, confirm menyesal nanti bila dah tua. Okey, duit ke BSP ni adalah dana persaraan kita nak guna bila dah tua nanti. Waktu kita dah lanjut usia, kita tak mampu sebenarnya nak kerja keras macam orang muda. Berdasarkan data ke BSP pula, 71% pesara tak cukup duit bila bersara umur 55 tahun. Jadi, takkanlah kita ni nak kerja bila kita dah tua nanti kan? Sebaiknya masa muda lah kita rancang betul-betul dan jangan keluarkan duit ke BSP kecuali 3 sebab. Okey, pertama, kalau kita terperangkap dengan hutang jahat yang tinggi interest macam personal loan ataupun kad kredit, boleh kita keluarkan duit tu untuk settlekan loan. Okey, yang kedua, tak ada dana kecemasan 3 bulan gaji. Kita risau nanti bila kita berlaku kecemasan, lagilah kita buat hutang sana sini. Lagi teruk kalau terperangkap dengan hutang along. Ketiga, nak diversifikkan simpanan kita. Kalau selama ni kita simpan dekat ASB dengan tabung haji dan kita dapat pulangan lebih kurang dalam 4 hingga 6% setahun. So, kita boleh alihkan sebahagian simpanan tu ke dalam bentuk emas sebab dalam jangka masa panjang secara purata emas ni naik 10% hingga 12% setahun. Bagi yang nak alihkan duit ke BSP ada simpanan emas, boleh isi borang saya dekat bawah tu ataupun DM untuk bisa bantu dan bimbing langkah untuk tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini.